sepanjang tempoh 22 Mei hingga 2 Jun. Jumlah trafik dianggarkan 3.029 juta. Ini menunjukkan ada peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KL Karak, manakala 71% dari 31. Dan peningkatan ketaruhan trafik ini menuntut supaya pengguna jaya akan lebih berdisiplin, sentiasa berwaspada dan mematuhi undang lalu lintas demi memastikan perjalanan yang lebih selamat, lancar sepanjang musim perayaan. Objektif advokasi ini biasalah bila mana masuk aja musim perayaan, pertambahan jumlah kenderaan di jalan raya bertambah kerana berkaitan pergerakan orang ramai pulang ke kampung halaman bagi meraihkan perayaan sama ahli keluarga dan sanak saudara masing-masing. Dan perayaan ini secara tak langsung meningkatkan risiko kemalangan. Dan sekiranya pengguna jalan raya ini gagal mematuhi peraturan lalu lintas serta mengabaikan aspek-aspek keselamatan ketika ataupun sepanjang pemanduan di jalan raya. Sehubungan itu, advokasi seperti ini memainkan peranan sangat penting sebagai medium untuk kita mendidik dan memberi peringatan secara berterusan kepada masyarakat supaya sentiasa tentang keselamatan ketika berada di jalan raya.